Korang bayangkan, tengah jalan kaki malam-malam, tiba-tiba nampak seketul batu besar atas tong sampah mula bergerak. Bila suluh, rupanya tu ketam raksasa saiz seekor anjing. Kenalkan ketam kenari atau coconut crab. Ini adalah ketam darat paling besar dalam dunia. Kaki dia panjang sampai 1 meter dan sepit dia, kekuatan sepit dia adalah 10 kali ganda genggaman manusia. Dia boleh hancurkan buah kelapa keras tu macam keropok je. Kalau jari korang kena sepit, putus weh. Tapi fakta paling seram pasal ketam ni ialah diet dia. Dia bukan makan kelapa je. Dia makan burung, kucing dan bangkai. Ada satu teori konspirasi terkenal mengatakan juruterbang legenda Amelia Earhart yang hilang dulu sebenarnya dimakan oleh ketam ni lepas kapal terbang dia terhempas di pulau terpencil. Sebab tu orang panggil dia robber crab atau ketam perompak. Dia suka curi barang berkilat, periuk belanga dan mungkin tulang manusia. Kalau korang jumpa raksasa ni depan rumah, korang lari ke atau tangkap buat gulai? Jangan lupa like, komen dan share ya.